Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya berada di lorong Datuk Tan Bee Kuang. Okey, rumah dekat belakang saya sekarang ni ada 2 biji tau. Rumah ni berukuran 22 kaki kali 37 kaki, lebih kurang 764 kaki persegi. Okey, dah ada 3 bilik dan juga 2 bilik air. Okey, jom saya mulakan. Okey, dekat bahagian depan kita ada teras. Baik, untuk teras ni, ukuran dia adalah 5 kali 12 kaki. Okey, jom kita masuk. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu. Untuk ruangan ini 19 kali 12 kaki. Okey, baik. Seterusnya adalah bilik yang pertama. Okey. Untuk bilik yang pertama kita ada 14 kaki kali 10 kaki. Okey. Untuk free gift kita bagi 1 unit aircon dan seluruh rumah semua kita bagi tingkat bilik. Okey, dalam master bedroom kita ada 1 toilet. Baik, toilet ni berukuran 4 kali 6 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik yang kedua pula. Alright. Baik, ini adalah bahagian bilik nombor 2. Untuk bilik ni 9 kali 10 kaki. Okey, dekat bahagian dapur kita ada 1 tandas. Okey, ini adalah tandas yang kedua. Baik, untuk tandas yang kedua 4 kali 7 kaki. Okey, sekarang jom kita masuk bilik nombor 3. Okey, ini adalah bilik nombor 3. Untuk bilik ini 9 kali 10 kaki juga. Okey, ruangan yang terakhir adalah ruangan dapur. Okey, untuk ruangan dapur 9 kali 12 kaki. Baik, dekat bahagian dapur kita ada table top sepanjang 8 kaki. Okey, selesai sudah review rumah yang pertama. Okey, jom kita pergi rumah yang kedua. Alright, kita sudah sampai di rumah yang kedua. Okey, macam biasa dekat bahagian depan kita ada teras. Okey, untuk teras ni sama juga 5 kali 12 kaki. Okey, jom kita masuk. Saya tunjukkan bahagian dalam. Okey, ini adalah bahagian living room. Okey, untuk bahagian ruang tamu 19 kali 12 kaki. Okey, yang pertama adalah bilik master bedroom. Jom. Baik, ini adalah bahagian bilik master bedroom. Untuk master bedroom 14 kali 10 kaki. Okey, dalam master bedroom kita ada 1 tandas. Okey, baik. Tandas ni berukuran 4 kali 6 kaki. Okey, seterusnya adalah bilik yang kedua pula. Jom. Baik, ini adalah bilik yang kedua. Untuk bilik ni 9 kali 10 kaki. Okey, seterusnya kita pergi tandas yang kedua pula. Baik, inilah tandas yang kedua berukuran 4 kali 7 kaki. Baik, seterusnya adalah bilik yang ketiga. Okey, ini adalah bahagian bilik yang ketiga, sama juga 9 kali 10 kaki.
Baik, yang terakhir adalah ruangan dapur. Okey, sekarang kita berada di ruangan dapur. Okey, untuk ruangan dapur ni 9 kali 12 kaki. Kita ada tabletop 8 kaki. Saya rasa itu sahaja untuk video tour kita pada kali ini. Jumpa lagi di lain video. Okey, kepada anda yang nak membina rumah, boleh cari kami di TikTok, Facebook dan juga YouTube @mohbs construction ataupun WhatsApp di nombor yang tertera. Jumpa lagi.